Selamat malam rakan-rakan sekalian. Sekarang sedang berlaku wabak. Wabak leher yang lemah dan kurus, serta kepala yang besar, berat dan padat. Evolusi telah menjadikan Nampaknya kita telah tersilap arah. apakah keadaan tubuh manusia pada masa kini? Dengan melawan grafiti dan tarikan ribut magnet, badan kita mengekalkan keseimbangan dalam ruang dengan bantuan kerja otot dan sistem muskuloskeletal. Dan kepala kita yang besar dan berat pada orang dewasa, beratnya boleh mencecah mungkin 10 kilogram itu mungkin terlalu berat, kecuali jika ada gaya rambut yang tebal, gigi emas, pendakap gigi, cermin mata berat atau janggut. Secara umumnya, ia adalah 7% daripada berat badan 5 atau sekitar 8 kilogram secara purata, itulah berat kepala anda. Dan leher yang kurus, seperti batang tumbuhan. Seperti batang orkid, mesti menampung kepala yang berat ini. Bagi seseorang yang berpendidikan tinggi, berat kepala boleh mencecah 8 kilogram. Bagi seseorang dengan pendidikan vokasional menengah, berat kepala boleh mencecah 8 kilogram. Bagi seseorang dengan pendidikan sekolah rendah, berat kepala boleh mencecah 8 kilogram pada tahap maksimum. Bagi seseorang tanpa pendidikan, berat kepalanya boleh mencecah 8 kilogram. Inilah otak yang digambarkan secara skematik di sini. Berat otak tidak bergantung kepada berapa banyak buku yang anda telah baca. Sejauh mana anda telah menghafal jadual pendaraban, sinus, kosinus, sama ada anda kenal persamaan, logaritma dan pengetahuan ensiklopedia yang lain. Ia tidak menambah berat otak anda. Berat kepala dalam. Secara purata adalah lebih kurang begini, iaitu kira-kira 7% daripada berat badan anda. Tetapi masalahnya ialah, leher kita perlu menampung berat ini. Mungkin anda pernah melihat gambar seperti ini. Ini, apabila seseorang berdiri dan memegang telefon seperti ini, di sini tertulis berat kepala, contohnya 5 kilogram. Begitulah. Dan apabila dia tundukkan kepala seperti ini, melihat ke bawah, memegang telefon atau surat khabar seperti ini. Begitulah. Dan di sini tertulis, berat kepala 59 kilogram. Begitulah. Apa kesimpulan yang boleh kita buat? Kedudukan ini perlu kita elakkan kerana ia meningkatkan beban pada otot leher dan otot itu tidak mampu menahan. Ia akan sakit. Itulah kesimpulan yang kita buat bersama. Dan kita cuba untuk mengurangkan lagi beban pada leher. Siapa yang berminat dengan perkara ini? Sudah tentu mereka yang lehernya letih dan sakit. Siapa yang lehernya letih dan sakit? Ada dua kemungkinan. Sama ada leher anda sentiasa menerima beban yang sangat kuat, anda sentiasa melatih otot leher anda. Anda melakukan pelbagai senaman dengan pemberat. Contohnya, anda pakai topi khas seperti ini, gantung beban kira-kira 30 kilogram dan latih leher anda seperti ini. Kemudian, anda lakukan senaman untuk otot leher bahagian depan ini. Berbaring, letakkan beban kira-kira 20 kilogram di sini dan latih otot anda. Pada masa itu, otot leher anda akan terlalu letih, jadi anda perlu berehat. Tetapi jika kepala anda yang seberat 5 kilogram memberikan beban sebegitu pada otot leher anda yang tiada fungsi lain. Jadi, untuk apa otot leher wujud? Anda fikir, memusingkan kepala itu memang jelas. Tetapi mereka juga berfungsi secara statik, hanya untuk menampung kepala seberat 5 kilogram ini. Tanpa topi pun, kalau pakai topi musim sejuk misalnya, paling banyak hanya beberapa kilogram lagi akan ditambah. Dan otot leher sudah tidak mampu menahan lagi. Sekarang kita akan membahagikan otot leher kepada beberapa bahagian. Kumpulan otot hadapan, tulang dada, otot sternocleidomastoid. Inilah dia di bahagian depan berpasangan. Dari atas, ia bermula dari prosesus mastoid di sini, dari tulang temporal. Di bawah ada dua tempat pelekatan. Ini adalah tulang selangka dan tulang dada di sini. Biasanya, sepanjang hari, ia hanya tegang beberapa kali sahaja. Contohnya apabila anda memusingkan kepala. Dan itu pun ketegangan yang tidak cukup untuk melatihnya. Oleh itu,
Otot ini akan menjadi sangat lemah, sangat nipis dan hampir tidak berguna apabila usia meningkat. Oleh itu, otot yang berada di sebelahnya, iaitu otot skelen, biasanya sangat memendek. Jadi, inilah kepala kita. Inilah kepala. Begini rupanya. Inilah manusia. Dan otot skelen yang bersebelahan terpaksa mengambil beban untuk membantu sedikit sebanyak. Kenapa ini berlaku? Ini juga sebab kenapa anda mengalami ketegangan berterusan pada otot skelen. Ada dua kemungkinan. Sama ada anda terlalu kerap melatih otot sternocleidomastoid dengan beban yang sangat berat sehingga mereka tidak lagi mampu menahannya. Dan beban itu mula beralih kepada otot skelen. Atau otot ini menjadi sangat lemah sehingga semua otot lain terpaksa menegang supaya kepala anda tidak jatuh. Kemudian, otot-otot belakang leher. Di sini yang paling penting ialah kumpulan otot ekstensor panjang leher. Di sana ada otot longissimus, ada otot splenius. Kita hanya tandakan dua struktur ini di sisi leher. Ia bermula dari tengah tulang belakang toraks. Ia berakhir di belakang kepala. Dan dua otot ini, seperti yang anda lihat di sisi tulang belakang anda, inilah pelurus belakang. Ia boleh dikatakan bersambung menjadi pelurus leher. Ia berjalan seperti ini. Dan dua otot ini juga, semakin usia meningkat, ia menjadi semakin kecil, semakin nipis, semakin halus. Dan sebab itu, apabila kepala anda tunduk ke depan seperti ini untuk melihat ke hadapan, otot-otot ini tidak mampu menahan. Dan apa yang terletak sedikit lebih atas di antara tengkuk di sini, antara tulang tengkuk dan vertebra pertama. Di situ terdapat sekumpulan otot kecil, pelurus pendek. Mereka terpaksa sentiasa tegang di sini, menggantikan otot sternocleidomastoid dan otot skelen. Apa buruknya? Anda mungkin tanya. Tiada apa yang buruk. Cuma apabila ia memendek, saraf yang menuju ke tangan akan terhimpit, tangan akan menjadi lemah dan kebas. Begitulah. Sekarang begini, supaya tak perlu lukis kali kedua, kita lihat dari belakang. Seolah-olah kita sedang melihat dari belakang. Ini adalah bahagian belakang kepala, ini rambut, dan ini telinga dari belakang. Dan inilah hasilnya. Ini lehernya dari belakang. Dan di sini, di bahagian tepi, kanan dan kiri, sepatutnya ada otot pemanjang leher yang kuat dan panjang yang hampir tiada. Pada semua orang. Tetapi, apabila otot-otot itu tidak berfungsi, fungsinya diambil alih oleh otot-otot ini. Kumpulan otot pemanjang leher pendek. Apa yang tidak baiknya? Di antara otot-otot ini terdapat saluran darah yang menuju ke kepala, malah dari kepala ke otak. Dan kekejangan otot-otot ini menyebabkan mampatan. Semuanya terhimpit. Aliran masuk dan keluar darah terganggu. Kepala sakit kerana saraf oksipital juga terhimpit. Begitulah, ini adalah kumpulan otot bahagian belakang. Untuk kumpulan otot sisi, kita masukkan otot trapezius, walaupun ia juga tergolong dalam kumpulan belakang, kerana bahagian ini melekat di sini. Tetapi, berdasarkan fungsinya, mari kita buat begini. Untuk hari ini, kita anggap ia sebagai otot sisi, seolah-olah ia tergolong dalam kumpulan otot sisi. Dan di sini juga, situasinya sama. Ada otot yang sepatutnya menjalankan fungsinya. Dan ada juga yang akan mula berfungsi apabila otot itu berhenti menjalankan fungsinya. Ini dia. Beginilah seorang lelaki muda. Ini leher dia. Dan sepatutnya ada otot trapezius. Dia juga ada otot itu yang selalunya menjadi nipis, hilang, mula menjadi lemah. Dan sebab itu, bahu akan jatuh ke bawah macam ni. Tapi, ramai orang rasa otot itu sakit. Rasa sentiasa tegang. Sebenarnya begini, kita gambarkan macam ni dari sisi otot itu. Jadi, otot itu menutupi kawasan ini macam ni. Bahagian atas, trapezius, ada juga bahagian tengah dan bawah. Ini adalah bahagian tengah. Ini pula bahagian bawah. Dan ini bahagian atas, trapezius. Sebenarnya, di bawah trapezius ada satu otot yang menyebabkan kesakitan. Otot ini dipanggil otot pengangkat skapula. Dari sudut skapula, ia pergi ke sini, ke 4 vertebra teratas. Dan apabila otot trapezius menjadi lemah, kehilangan isi padu, kehilangan tonus, otot pengangkat skapula mula cuba bekerja menggantikannya. Sentiasa terbeban,
tegang kerana ia jauh lebih kecil. Apa keistimewaan keseluruhan proses ini? Ianya berlaku kerana otot besar berhenti berfungsi dan otot kecil yang membantu mula terbeban dan sakit. Di sini juga sama keadaannya. Otot trapezius tidak berfungsi. Otot yang mengangkat skapula terbeban dan sakit. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa yang berlaku. Dan sekarang kita perlu tahu apa yang perlu dilakukan mengenainya. Langkah demi langkah. Jika Anda tidak pernah melatih otot leher Anda, jika sudah ada simptom seperti sakit kepala, pening, atau sakit leher, ini bermakna leher Anda sudah terlalu lemah. Fungsinya terlalu lemah untuk menampung berat kepala Anda. Dua pilihan. Kurangkan berat kepala. Pilihan kedua, kuatkan otot leher. Pilihlah. Bagaimana untuk mengurangkan berat kepala? Potong rambut. Pilihan pertama. Pilihan kedua. Cukur janggut. Pilihan ketiga. Cabut gigi. Ia akan membantu buat sementara waktu. Kemudian, leher akan menjadi lemah dan anda perlu memikirkan sesuatu yang lain lagi. Jadi saya cadangkan, lebih baik cukur rambut juga. Nanti ia akan tumbuh semula. Itu keistimewaannya. Botakkan kepala, ini pilihan yang baik. Ia akan membantu buat sementara waktu. Jadi, set latihan pertama untuk pemula, untuk mereka yang tidak pernah melatih leher dan tiba-tiba ingin mula melatihnya. Baik, bantal diperlukan. Oh, ini dia. Ini. Bantal biasa. Bukan yang ini, tapi yang kamu guna untuk tidur. Boleh juga. Tak perlu cari yang macam ni khas. Bantal biasa pun dah cukup untuk kamu. Kalau sekarang pun kamu tengok sambil baring. Jangan gerak, jangan bangun. Apa yang kamu baring atas tu pun dah sesuai untuk kamu. Ketinggian bantal sepatutnya sedikit lebih tinggi, supaya kepala kamu tidak berada dalam posisi mendatar semula jadi, tetapi sedikit terangkat. Lebih kurang seperti posisi ketika kamu menonton televisyen atau melihat telefon. Jadi, ini adalah latihan yang pertama. Baring di atas bantal ini dan mula tekan ke belakang. Tekan, tekan, tekan dengan belakang kepala. Menekan dan menekan bantal dengan belakang kepala. Dengan cara ini, anda akan mula merasakan ketegangan. Otot-otot di bahagian belakang leher, ekstensor panjang. Tahan selama 3 saat, kemudian rileks. Ulang sekali lagi. Tekan, tekan, tekan. Wujudkan ketegangan pada otot-otot ini. Tahan selama 3 saat dan kemudian rileks. Sekali lagi. Tekan, tahan, rileks. Jika ada bahagian yang terasa sangat tegang, lakukan 5 kali. Jika semuanya baik-baik saja, lakukan 10 kali. Ini adalah otot bahagian belakang leher kita. Pilihan kedua. Jika atas sebab tertentu tidak sesuai, menyebabkan kesakitan atau masalah pernafasan, katakanlah, senaman ini menyebabkan ketidakselesaan. Berbaringlah menyarap di tepi katil anda, seperti ini. Berbaring, atau anda juga boleh gunakan tangan seperti ini, supaya tidak perlu berbaring di tepi katil. Jika tiada katil, ambil posisi di lantai seperti ini. Begini, berat kepala anda adalah 5 kilogram. Dan lihatlah, adakah otot leher anda mampu menampung berat ini? Cuba tahan secara statik. Anda boleh berbaring seperti ini, tahan seperti ini. Dan perhatikan. Pastikan anda tidak rasa sakit di mana-mana. Jika semuanya baik-baik saja, anda boleh teruskan ke latihan pertama. Jika anda sudah rasa beban hanya dari ini, berhenti di tahap ini dahulu. Nanti, bila sudah bersedia, baru teruskan ke peringkat seterusnya. Untuk kumpulan otot sisi, baring menyiring. Dan dengan cara begini juga, hanya dengan berat kepala, anda membebankan otot anda. Cuba sentuh. Otot anda sudah akan terasa tegang hanya dari ini. Di sini, secara serentak, otot sternocleidomastoid dan otot ekstensor leher anda akan menjadi tegang. Dan di sini, jika dalam posisi ini anda memusingkan hidung sedikit ke sini, pada sudut 45 darjah, otot di bahagian belakang leher anda akan bekerja sedikit lebih aktif. Jika anda pusing ke sini, otot sternocleidomastoid akan bekerja sedikit lebih banyak. Maksudnya, latihan asas seperti ini boleh juga dicuba dalam pelbagai posisi.
Jadi, kumpulan senaman ini adalah untuk otot leher yang lemah. Setiap satu daripadanya dilakukan antara 5 hingga 10 kali ulangan jika ia adalah pergerakan. Atau, jika ia adalah statik, mulakan dari 5 saat jika keadaan sangat teruk, kemudian tingkatkan kepada 10, kemudian hingga 20 saat. Lakukan 2 hingga 3 set untuk setiap sisi. Seterusnya, yang berikutnya, otot leher. Seperti yang telah dibuktikan oleh saintis tempatan, boleh dilatih sama ada secara statik, terutamanya jika anda tidak pernah melatihnya sebelum ini. Maksudnya, jika anda tidak pernah melatih otot leher, mulakan dengan latihan statik bermula dengan statik. Atau mulakan dengan senaman yang mempunyai julat pergerakan yang kecil. Ada senaman yang sangat digemari ramai. Entah kenapa, ramai suka senaman di mana anda mesti memusingkan kepala, memutarnya sejauh mungkin ke kiri dan kanan, atau melakukan regangan. Kerana ia seolah-olah melegakan ketegangan. Ia melegakan ketegangan dengan cara ini. Terutamanya otot-otot yang kita bincangkan tadi. Ini adalah otot suboccipital, otot skalen, serta otot pengangkat skapula yang terbeban berlebihan. Dan untuk seketika, ia menjadi lebih mudah. Tetapi apa yang telah menjadi lemah pada anda tidak akan menjadi lebih kuat kerana itu. Oleh itu, secara beransur-ansur, kepala mula mengambil kedudukan seperti ini. Bahu mula terangkat ke atas. Tidak baik. Oleh itu, pada peringkat seterusnya, anda boleh memberikan beban yang sedikit lebih berat. Maksudnya, ini sudah untuk mereka yang lebih bersedia. Kawan-kawan, kita mulakan dengan otot leher bahagian depan. Lihat, ada satu cara seperti ini. Berbaring telentang, dan di sini otot sternocleidomastoid Anda perlu menahan berat kepala Anda. Dan di sini juga, tahan posisi ini secara statik, katakanlah selama 10 saat untuk permulaan. Begitulah, ini adalah posisi statik seperti itu. Di sini ada pelbagai variasi untuk senaman ini, lanjutan senaman ini selepas ini. Di sini nanti Anda boleh memberi beban lebih pada satu otot atau otot yang lain. Pusingkan kepala ke satu arah, pegang seperti ini. Pusingkan ke arah lain, pegang seperti ini. Dan di sini anda boleh tambah lagi pergerakan. Satu pilihan, anda dongakkan kepala sedikit ke belakang. Ini lebih sesuai untuk mereka yang sudah lama tidak merasa sakit. Jadi, anda boleh cuba pergerakan seperti ini. Maksudnya, angkat sedikit dagu ke atas dan turunkan ke bawah. Angkat sedikit ke atas, turunkan ke bawah. Maksudnya, kita tambah sedikit amplitud pergerakan, tapi jangan terlalu sandarkan kepala ke belakang. Maksudnya, dagu anda seolah-olah terangkat dan kemudian turun. Terangkat, turun. Tapi untuk berjaga-jaga, tak semestinya tundukkan kepala macam tu. Anda boleh sekadar angkat sedikit supaya kalau apa-apa berlaku, anda tak pengsan secara tiba-tiba. Dan pilihan kedua, ini bila anda menghulurkan dagu. Terus ke atas, ke arah siling. Tarik ke atas dan turunkan kembali ke posisi asal. Sekali lagi, tarik ke atas, turunkan. Sebenarnya lebih baik lakukan ini sambil berbaring dari awal. Anda baring telentang seperti ini. Kepala anda menyentuh lantai. Dan sekarang, dari posisi ini, anda angkat kepala dahulu. Angkat dari lantai, dan sekarang hulurkan dagu ke arah siling di sini. Ini sesuai untuk mereka yang, secara umum, semasa melakukan senaman ini, anda tidak akan rasa ada ketegangan berlebihan di bahagian belakang kepala. Jadi, ini juga boleh dilakukan. Maksudnya, saya akan tunjukkan beberapa variasi supaya anda boleh pilih yang paling sesuai untuk anda. Jadi, anda tarik ke atas dan kemudian buat pergerakan kembali. Tarik ke atas, kemudian buat pergerakan kembali. Atau, tarik dalam posisi ini dan tahan. Begitu. Jadi di sini, bebannya sudah sedikit dalam keadaan dinamik. Dan ini lebih selamat berbanding cara yang tadi. Ada juga senaman seperti ini, di mana anda sedikit mendongakkan kepala ke sini dan dari sini anda angkat. Mula-mula dengan berat kepala saja, kemudian boleh juga dengan berat tambahan. Tapi ini langsung tidak sesuai untuk mereka yang sakit kepala, pening atau yang susah nak tahan kepala. Ini memang untuk atlet sahaja. Dan ini satu lagi cara yang serupa, tapi lebih selamat, bukan bersih sukan.
Ini bila anda angkat kepala dan di sini anda sedikit regangkan dengan hidung atau dagu ke atas sini dan kemudian turunkan. Macam itu. Ada senaman di mana kepala juga diangkat dan dalam posisi ini, buat pusingan ke satu arah, kemudian ke arah lain. Macam itu. Ini juga bukan senaman yang perlu dimulakan terus. Ia sebenarnya untuk atlet yang sudah bersedia. Jika semasa melakukan senaman ini, apabila anda mula memusingkan kepala dengan perlahan, anda rasa ada sesuatu yang berkeriut. Kemudian selepas itu, pada keesokan harinya atau pada hari yang sama kepala anda sakit, maka anda belum sesuai untuk melakukan senaman ini. Maksudnya, maksimum yang anda boleh lakukan ialah sama ada hanya menahan berat kepala atau memusingkan ke satu arah supaya otot di satu sisi dan di sisi yang lain bekerja. Pada masa akan datang. Untuk variasi sukan bagi senaman ini, ia dilakukan dengan beban tambahan di mana berat diletakkan di sini dan pergerakan serta amplitud juga dipilih mengikut kesesuaian. Itu anda belum perlu lagi. Buat masa ini, mulakan dengan yang ini dahulu. Seterusnya, bahagian belakang leher, apa yang perlu dilakukan pada peringkat seterusnya apabila anda sudah tidak lagi merasa beban daripada menekan bantal dan tiada apa-apa yang berlaku. Di sini anda cari dinding. Ambil tuala. Anda perlukan sesuatu yang lembut di antara dinding dan belakang kepala supaya tidak merosakkan kertas dinding. Dan sesetengah orang, kepala mereka tidak rata. Hampir semua orang begitu, manakala dinding biasanya rata. Jadi anda perlukan sesuatu yang lembut di situ. Dan anda letakkan tuala ini di antara belakang kepala anda dan dinding. Itu saja. Dan beginilah caranya. Anda berdiri dan berdiri begitu saja. Dan beban statik ini pun kadang-kadang sudah cukup untuk permulaan. Di sini anda boleh mengukur masa. Contohnya, berapa lama otot leher anda mula berasa letih. Jika anda dapat tahan selama 30 saat itu, sudah cukup untuk satu set. Tahan, rehat selama 10 hingga 15 saat dan ulang beberapa set seperti ini. Di sini, semakin jauh anda berdiri dari dinding, semakin rendah anda turunkan ini, semakin tinggi beban yang anda akan rasa. Tetapi anda juga perlu berhati-hati dengan ini. Maksudnya ini. Mungkin anda rasa ia terlalu mudah. Set pertama anda berjalan lancar dan anda terus mahu tambah beban yang lebih berat. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang, set pertama memang lebih mudah dilakukan berbanding set yang lain. Jadi, sepanjang minggu pertama, jangan jadikannya lebih sukar. Jangan tambah beban. Pilihan seterusnya ialah apabila jarak antara kaki dan belakang kepala seolah-olah bertambah. Tapi itu belum perlu untuk anda sekarang. Ini juga lebih sesuai untuk ahli sukan. Permukaan depan leher juga boleh dilatih dengan baik dengan cara yang sama. Di sini anda letakkan, sekali lagi tuala ini, anda berundur pada jarak seperti ini. Sehingga anda boleh sentuh otot sternocleidomastoid dengan tangan anda dan ia sudah tegang. Itu saja, buat masa ini sudah cukup. Anda perlu berdiri dalam posisi seperti ini. Kekalkan posisi ini. Begitu. Begitu. Ini adalah otot depan leher kita. Seterusnya, otot sternocleidomastoid dan bahagian sisi. Inilah bahagian sisi leher. Nampaknya, kita perlu berdiri begini kan? Berdiri mengiring, seperti ini. Dan hanya perlu sedikit berundur juga. Begini. Tetapi di sini lebih baik gunakan sudut 45 darjah, bukan sudut seperti tadi. Jadi, bukan sekadar berdiri mengiring, tetapi pada sudut 45 darjah. Kerana ketegangan sisi ini boleh menyebabkan ketegangan berlebihan pada otot yang mengangkat belikat. Yang berada di bawah otot trapezius, ia sentiasa terbeban. Dan ini boleh menyebabkan sakit kepala yang tidak menyenangkan. Oleh itu, di sini lebih baik gunakan posisi ini apabila anda berdiri sedikit pada sudut 45 darjah. Dan sama juga, sentuh otot sternocleidomastoid di sini, di sebelah kiri. Sekarang ia menegang. Ia menegang dalam posisi ini. Dan kita berdiri seperti ini juga.
Contohnya, kita berbual dengan kawan-kawan. Atau di tempat kerja juga. Pada bila-bila masa, maksudnya Inilah kelebihan latihan-latihan ini, betul? apa kelebihannya? Tak perlukan peralatan khas. Pada bila-bila masa, contohnya semasa memandu, betul? Di tempat kerja, semasa beratur. Anda boleh lakukannya di mana-mana sahaja. Nampaknya begitu. Asalkan ada keinginan. Jadi kawan-kawan, lebih banyak latihan menanti anda di pautan dalam deskripsi. Jika ada, semaklah, tontonlah. Semuanya sudah disediakan untuk anda di sana. Otot leher tidak akan jadi kuat dengan sendiri. Jadi jangan buang masa. Siapa yang hadir, sila laporkan diri. Sampaikan pelbagai ucapan dan kekaguman. Jumpa lagi di siaran akan datang.